Aduh, sikit tadi kan. Oh, kena guys. Kena guys. Okay, hai guys. Jumpa lagi di Fly. Hari ni aku cari lagi guys. Kali ni aku buka parit hitam ni guys. Parit hitam ni. Parit ni tak daripada dia cuci. Aku tak masuk sini. Tapi dulu aku ada juga main kat sini. Sini. Tapi start daripada cuci dulu aku tak masuk sini sampai dah tumbuh-tumbuh rumput. Sebab itu hari dia keruh. Sekarang jadi hitam. Dia jadi hitam ni harapan untuk dapat ikan tu agak tinggi lah guys. Jadi aku cuba lah guys parit ni. Han. Harap rezeki. Soal dekat depan tu. Harap rezeki guys. Okay guys, sampai ke channel Dari Fly. Yang belum subscribe, kasih subscribe guys untuk aku. Jom stay tune guys, go. Tak lekat coy. Cuba tu ambil tu. Kena guys. Kena juga akhirnya. Alhamdulillah. Tu dah. Dengan plastik-plastik dapat. Curut je pun. Janji dia ada guys. Janji dia ada. Tarik. Curut. Janji dia ada. Try lagi. Tak dekat guys. Dia ada. Tapi ni gelap sangat. Hitam. Pekat gila apa. Hitam ya. La ilaha illallah Rasulullah. Lucut. Coy. Lucut. Boleh tahan saiz aku. Tengok kocak yang jana. Aduh, lucut cuy. Ada arwan sini. Aduh, sayang dia. Apa ni dia ambil ni? Spinner. Ada lagi guys. Tengok. Kena guys. Kena guys. Tu. Padu. Padu. Saiz guys. Sudah. Alhamdulillah. Lagi satu ekor guys. Main cakuk. Padu Rudin. Terbaik lah. Dapat juga. Terlucut tadi kan. Boleh tahan saiz lah. Padu lah saiz ni.
Kan cakuk lah. Padu guys. Jom kita layan lagi. Let's go. Pakai spinner tu. Terbaik lah. Allah Akbar. Jom layan. Let's go. Jom kita layan lagi guys. Dah terlucut-lucut tadi kan. Akhirnya dapat juga seko. Mantap. Padu lah. Harun kedua Pak ni. Pakai spinner kan? Spinner. Pakai spinner. Pakai spinner, spinner. Galak tadi. Pakai spinner. Oi, tak lekat-lekat. Pelik dia ambil blade tu. Dia ambil blade. Aduh. Ui. Hari hujan weh. Apa jadi ya ni? Oh, kena guys. Kena guys. Kena guys. Alhamdulillah lagi seko. Ha 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 ha. Curut saja guys. Curut saja guys. Mantap lah. Jom. Let's go. Hari nak hujan pula. Hujan pula dah. Hai. Aduh, Rudin lah. Hujan pula. Lebat lah tu. Dia. Akhirnya hujan sampai guys. Terpaksa lah melepak bawah pokok dulu sementara ni. Kan? Kalau agak tak berhenti kat, terpaksa teruskan juga mancing ke. Kan? Tak nak lepak bawah pokok ni. An kat mana tak tahu ni. Tu punya bawah pokok kat tu. Aduh. Ada juga tempat berteduh ni. Tak ada tempat berteduh saya. Teduh lah, hujan lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, hujan woi. Apa boleh buat? Nak balik pun basah. Tunggu pun basah, tunggu jelah. Kan? Okey lah guys,
aku nak berkata casting aku hari ni. So kata dekat parit air hitam tadi tu adalah juga ikan. Aku cakap dah juga ikan, tapi tak adalah yang besar. Aku kata buat sonok layan boleh pakai apa, spinner bait. Jadi tadi ada hujan lebat. Jadi bila hujan tu aku tunggu juga bawa sawit tu kan. Tapi bila hujan terlampau lebat, jadi air dekat sini dia naik di dalam, jadi keruh. So aku buka kat sini. Tengok pok ni pun kata hari ni tak sesuai lah. Maknanya kalau kata hari ni hujan, dia yang sesuainya besok atau lusa. Memang ikan keluar. Sebab apa tahu? Sebab tempat air naik tu, jadi ikan dia duduk bawah-bawah samai-samai ni, dia akan naik nanti guys. Tapi untuk hari ni tak adalah. Sebab air baru naik, air pun keruh lagi. Jadi memang tak ada ikan. Jadi aku pun kata nak teruskan sesi memancing ni pun agak buang masa aku kalau aku teruskan. Jadi jom dah balik. Okay guys, sampai sampai ke channel Reply. Yang belum subscribe, kasih subscribe guys untuk aku. Guys, jumpa dalam episode datang. Assalamualaikum, bye. Kena gas. Kena gas. Padu. Padu. Saiz guys. Alhamdulillah. Lagi satu ekor guys.